Kakak tolong cat. Dah kopok dah. Tapi ada suara apa tak apa sebenarnya lagi bagus. Apa yang tak nak suara? Saya tak suka. Saya pun tak suka suara. Karifah. Apa ada yang Karifah. Mau? Mau berdakan kau? belum Hujung. salah. Okey, garam. Kurang sikit kan? Tak bertambah je dengan tu. Tidak lagi lah. Dah. Kacau lah. Lama tak pesan. Rasa dah. Juga kacau. Dah puasa orang bah. Tinggal lah kalau asam. Masam cukup tak? Tak cukup, ambil 5. Ya. Bukan nak makan kan? Okey lah. Just enough. Air apa? Sabar. Sikit. Manis udang. Sedap. Okey. Itu dah. Mudah. Tambah mudah memang kena makan ini sikit sedap. Kena ada manis-manis. Macam apa buat kan? Macam apa ke? Sebiji bah. Gaya. Abang kena rasa. Semua kau udang kecil. Apa ni? Masak apa mak ni? Oh, Balik ketupat macam mana? buat dah. Nak balik kan? Nak sampai suruh balik ketupat. Cik Yan bang. Aku dah masak mau. Memang. Memang. Sebab apa tau? Bilik Amy tu kecil. Dia pasal aircon. Memang anak memang macam tu lah. Ni kalau aircon biasa tak apa. Atau aircon besar. Tak, aircon dia dah macam bilik rumah dia. Tapi Kecil memang tak boleh lah. Dia kecil. Sebab dia kecil lagi. Bilik kecil. Jadi dia ruang ni jadi macam sejuk kat situ. Tak boleh sebenarnya. Bukan masalah jangkit orang tau. Bukan seekor. Ya. Jadi puas hati. Buat ni buat tu. Boleh tutup kan?